Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku tunjuk korang di area Taman Tasik, Cyberjaya. Aku nak buat satu pusingan. Pusing-pusing Taman Tasik ni. Tasik ni cantik lah, dekat Cyberjaya. Ni hari Selasa, hari bekerja pukul 9. Mungkin tak ramai orang kot. Jalan-jalan keliling Tasik. Kita tengok apa yang ada dalam Tasik ni. Di area sekeliling Tasik ni. Tasik ni memang cantik lah. Penuh dengan pokok-pokok besar. Redup, sejuk. Ikan pun ada ni. Ada macam-macam lah. Di sini pokok. Kita gas. Oh. Ada suasana hutan. Ikut inilah suasana dia. Ini ada jambatan. Ini laluan berjalan kaki. Ramai lagi manusia. Ramai orang kat sini. Walaupun time kerja. Surat dia. Tempat cantik, menarik. Ini laluan pejalan kaki. Keliling dia ada hutan. Hari Selasa pukul 9 pagi, tapi ramai juga orang. Tak kerja ke? Ini ada pokok. Ada pokok. Ada bunga. Cantik kat bunga dia. Suasana hutan. Ada bunyi burung. Banyak sangat scroll. Ni ada menara tinjau. Menara tinjau. Atas ni ada menara tinjau satu. Ini ada juga. Hari Selasa pukul 9 pun ramai orang. Apa dibuat tak tahu. Ada pokok.
Ni ada pondok. Kita lepak dekat pondok sekejap. Ni tasik dia. Tasik Cyberjaya. Kita lepak di sini sekejap. Ni apa nama tempat ni? Dah saya ingat lah. Stesen Pemerhati Hidupan Liar. Tapi sudah saya ingat lah. Patah kot. Tak apa. Kita berehat di sini. Tengok suasana Taman Tasik Cyberjaya. Pada waktu pagi jam 9. Jom jalan lagi. Pusing. Jom jalan. Pusing-pusing lagi. Kita buat satu pusingan di kawasan Pusat Rekreasi Taman Tasik Cyberjaya. Pusing lagi. Ni ada air. Ni ada ikan. Ni apa ni? Tapak perkelahan. Pusat demonstrasi. Kita tengok kat bawah ni. Apa dia? Apa yang ada? Rumput kecut. Oh, ni rumput kecut ni. Ini kena nak tahu ni nama dia. Rumput kecut. Apa yang special rumput ni? Boleh scan kat sini. Nak dapat info lanjut tentang rumput ni. Scan kat sini. Ini sini ada periuk kera kat sini. Stesen biotik semula jadi. Ada periuk kera. Ada pokok simpuh air, paku bidin. Oh, ni ulam ni. Paku bidin ni boleh makan ni. Nak tahu info lanjut, scan kat sini. Ni peta laluan perjalanan kita. Ni apa benda ni ditulis? Flora tempatan yang tumbuh secara semula jadi dan subur di kawasan tanah lembap ini, membesar tanpa sebarang gangguan manusia dan mampu mainkan peranan penting dalam ekosistem tempatan. Itulah fungsi dia. Ada periuk kera ni. Kita cari periuk kera. Biotik. Ni pokok rumput tadi tu. Mari kita cari periuk kera. Di mana pokok periuk kera ni? Tak nampak lagi sini. Oh, ada satu. Tapi dalam. Tak nampak kalau zoom. Ada. Tak nampak saya kamera, tapi saya nampak. Ada satu tu. Periuk kera. Nak pergi tak boleh. Dalam hutan. Periuk kera. Ni ada ni.
Ni saya pergi sekejap tunjuk. Ni periuk kera. Tu periuk kera. Nampak Okay, jom. Jalan lagi. Cantik juga. Banyak juga benda kat sini. Ni pokok apa ni? Lepak sini sekejap. Melihat keindahan tasik. Sambil berehat sekejap. Penat juga berjalan ni. Tengok suasana dia. Sana Tasik Cyberjaya. Ni jalan kita lalu tadi. Ada orang pejalan kaki melintasi area Tasik. Jom jalan lagi. Kita sambung lagi perjalanan kita. Pokok ni besar juga antik. Pokok macam pokok lama. Ini pokok asal dalam hutan ini. Jom teruskan perjalanan kita mengelilingi Tasik Cyberjaya. Dah sunyi dah. Tadi macam ramai orang. Dah sunyi sikit. Jalan perlahan-lahan. Best juga jalan. Kalau satu Ahad ramai orang ni. Hari ni pun dah ramai orang. Satu Ahad mesti lagi ramai. Tasik. Cantik. Itu menara tinjau. Daripada jauh nampak. Menara tinjau. Itu jeti. Kalau ada acara air, boleh pergi kat situ. Tempat dia menarik. Tempat dia memang terjaga sebab dia Cyberjaya. Terpusing lagi. Okey. Teruskan perjalanan. Ada monkey, ada monyet di situ. Ada anak nyek lah. Anak nyek buat apa sini mu anak nyek? Tak lari, tak takut dengan manusia pun. Hai. Dia lari. Lek tak kacau pun. Ambil gambar je. Hai. Larilah, takut. Ni ada 2 ekor lagi. Hello. Buat apa? Relax Ni kenapa sedih? Sedih ya? Backing. Anak nyek tengah putus cinta kot. Sedih ya. Tak apa, teruskan perjalanan. Ramai juga, banyak juga monyet kat sini. Tu ada seekor lagi. Santai je. Taman Tasik Cyberjaya. Tu ada seekor lagi. Terus perjalanan.
Pokok. Banyak juga pokok besar kat sini. Ini pokok asal ni, pokok hutan. Ni apa ditulis ni? Kita baca sini kejap. Lari monyet. Relax. Tak kacau pun. Stesen, terapung dan mengalir. Apa benda ni? Oh ni. Dia buat dengan batang paip. Sel tanah lembap terapung yang terdapat di Taman Tasik Cyberjaya. Tulis apa tu? Sel tanah lembap terapung ialah pola buatan manusia yang ditanam dengan tumbuhan tanah lembap. Ia berfungsi menapis dan membersihkan air secara semula jadi dengan menyerap bahan pencemar serta menyediakan habitat bagi hidupan liar di tasik. Oh ni benda dia. Ni benda dia. Dia banyak Ni dua. Ni benda dia. Dia menyerap pencemaran. Pokok ni dia serap pencemaran. Ni macam penapis air semula jadi. Dibuat guna batang paip. Ini paip besar ni, macam paip tandah ya. Paip PVC. Tu ada lagi banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini untuk macam filter semula jadi untuk tasik ni. Dia menggunakan akar pokok rasanya untuk menyerap kotoran pokok, kotoran tasik. Jom kita jalan. Penat juga jalan. Jalan lagi. Ni yang benda ada tadi. Ada dua lagi kat sini. Ini ada satu lagi. Ni benda dia. Jom pusing lagi. Jalan-jalan sambil seduh udara segar. Sini memang segar. Cuaca pun cantik. Redup. Tak panas sangat. Walaupun pukul 9 lebih ni, 9.30. Cuaca cantik ya. Jom kita baca info tas kat sini pula. Apa dia tulis ni? Pokok teratai banyak sini. Bunga teratai pun ada. Stesen Lake Ranger. Betul. Pokok teratai. Lake Ranger memainkan peranan dalam pemantauan dan pemulihan tasik serta menggalakkan masyarakat mentai usaha pemulihan. Mereka juga terlibat dalam pemantauan kualiti air dan biodiversiti bagi menyokong tumbuhan dan hidupan liar. Oh, ini kalau tahu nak info lanjut boleh scan kat sini. Stesen Lake Ranger. Oh ni stesen Lake Ranger. Ini tim Lake Ranger. Dia kerja dia monitor dan memulihkan tasik. Ini benda ni. Program pemeliharaan tanah lembap semula jadi dan pendidikan alam sekitar Taman Tasik Cyberjaya. Ni boleh join. Kalau nak join silakan. Boleh. Scan je kat sini. Jom kita jalan lagi. Oh, ini ada siput pun ada. Besar. Siput gondang besar. Tak tahu hidup tak. Mana kacau. Berapa kilometer tu jalan? Tak tahulah. Tak ni buat lemak. 1 kilometer saja kot. Tak pecah pun. Baru 1 kilometer. Makan tu canai 2 biji. Nak pecah lemak macam mana? Jom. Kita jalan. Pokok teratai. Tak banyak. Pokok teratai.
Bunga teratai baru nak jadi. Ini boleh makan bunga ni. Tapi baru nak jadi. Ini besar sikit boleh makan. Sedap. Khasiat banyak. Bunga teratai tak banyak sangat ada. Ni ada lagi. Kita tengok kat sini pula. Kok teratai. Bunga teratai. Ni bunga yang dah kembang. Bunga dah kembang. Ini dah jadi. Ini boleh makan ni. Ini sedap ni pokok ni. Pokok teratai. Bunga dia orang makan. Khasiat banyak. Cina suka makan. Dia buat sup bunga biji teratai. Sup biji teratai. Okay, jom. Jalan-jalan lagi. Ikan pun ada ni. Kalau nampak lah. Saya nampak sini. Kalau kamera ni tak pasti nampak lah. Ada ikan besar. Suasana di depan jeti. Itu jeti Taman Tasik. Ini tempat buat aktiviti air. Sukan air. Jom jalan lagi. Kita berjalan di tengah Taman Tasik. Hari ni cuaca cantik ya. Duduk tak panas. Memang ngam lah. Walaupun dah pukul 9.40 pagi. Sana dia ini best ni kalau dapat camping. Tak tahu boleh camping tak sini. Tapi kalau camping best ni. Jom jalan lagi. Ni apa ni? Macam taman apa ni. Ada pagar ni. Jadi kita tengok apa benda dalam pagar ni. Wah, kita jalan dulu. Teruskan. Tengok apa yang ada. Ada dalam pagar. Apa benda kat ini? Bunyi kucing. Oh, ada kucing. Taman kucing. Banyak tu kucing. Kita tak nak masuk lah. Tak nampak tapi ada kucing. Banyak kucing. Ada kucing. Macam mana nak masuk dia ni? Tak boleh masuk. Taman kucing. Tak dibenarkan masuk. Apa ni? Jadi kita tengok. Kos. Oh ni. Kita boleh ambil kucing ni. Jadi anak angkat. Ni kos yang perlu kita keluarkan kalau nak ambil kucing dan lain sebagai anak angkat. Kucing angkat lah, bukan anak angkat. Ini taman kucing. Waktu operasi hari Ahad cuti umum. Hari bekerja hari Rabu, patutlah tutup, tak boleh masuk. Hanya hari Ahad cuti umum dan hari Rabu saja. Hari lain tak buka. Sini kucing jalanan yang diambil oleh majlis dia dihantar ke sini.
untuk mengawal populasi dan kapasiti taman. Bagus ni idea ni. Ini ya. Sorry, close for maintenance. Akta Penayaan Seksyen 29, Akta Kebajikan Haiwan, membuang atau menyiap kucing dalam keadaan yang boleh menyebabkan haiwan itu mengalami trauma sekitan atau penderitaan. Denda tu RM20,000 atau tak lebih 100,000 ringgit atau 3 tahun penjara. Berat tu. Jadi fikir-fikirlah. Nak nanya binatang, ini nama tempat dia. Taman Kucing, Taman Tasik Cyberjaya, ini tempat dia. Tapi ini tak boleh masuk lah. Kita boleh tengok kucing dalam tu. Ini apa ni? Ini baru nak buat ni. Ini macam taman mainan kanak-kanak ni. Ini cantik lah tempat dia. Taman mainan kanak-kanak. Baru tengah renovation. Tak siap lagi. Ini baru buat ni. Nampak baru. Ini belum siap lagi. Jom kita jalan lagi. Taman kucing. Taman mainan kanak-kanak tu macam-macam. Tapi tak buka lagi. Oh, Eskuterium pun ada sana. Tapi tak buka juga lagi. Ada. Kita dah buka. Jom kita pergi tengok sekejap. Kuda pun ada. Yang ni belum siap lagi. Banyak juga tempat dia ni. Menarik kat sini. Ingat main kuda pun boleh kat sini. Ada kuda. Pendaftaran kelas menunggang kuda. Oh, nak belajar naik kuda kat sini ya. Kelas menunggang kuda. Ini teman kanak-kanak. Ini 3S Equestrian Cyberjaya, sukan sunnah berkuda. Tengok kejap apa ada dalam ni. Yes. Tengok di bawah. Ni benda dia. Boleh main kuda di sini. Boleh menunggang kuda, nak belajar pun boleh. Ini tempat dia. 3S Equestrian Cyberjaya, sukan sunnah berkuda. 3S Horse Riding Cyberjaya. Kudanya mana? Oh, ada kat belakang tu. Tak apalah, tak nak masuk lah. Ada kuda. Ni ya. Pendaftaran kini dibuka. Kelas menunggang kuda Komuniti Cyberjaya. Dewasa dan kanak-kanak. Berapa harga tak pasti. Telefon lah nombor ni. Telefon nombor ni. Nak tahu info lanjut. Jom. Kuda. Tu ada kuda. Tahu. Tu ada kuda. Anjing betul. Anjing betul. Anjing bahaya tu. Anjing. Anjing tak tahu. Tu ada kuda. Anjing besar tu. Jom. Besok ada. Ni tak tahu. Ada tournament ya? Saya pun tak tahu. Ada tanaman saya tak tahu. Dia tanya orang dalam tu. Oh ya. Saya pun tak tahu. Jom. Jalan lagi. Ini kawasan larangan sebenarnya ni. Jom jalan. Ini menarik ni. Bila siap nanti. Untuk kanak-kanak ni. Best ni. Taman permainan kanak-kanak ni rasa bayar ni. Di tempat dia menarik lah. Bila siap nanti. Ni tak siap lagi. Masih dalam pembinaan. Ini bengkel workshop MPS, Majlis Madaran Sepang. Sebelah sana tu sebenarnya dia punya pejabat dia. SQ MPS, Majlis Pemadaran Sepang. Jom kita jalan. Pusing.
Ni ada pokok buluh juga kat sini. Ni buluh apa ni? Oh, ni yang tadi tu. Bangunan penyelenggaraan, maintenance building. Ni yang tadi. Untuk Taman Tasik Cyberjaya. Ni bawah MPS. Ni pokok buluh. Buluh apa ni warna kuning? Pokok buluh. Ni stesen apa ni? Ni nak baca. Stesen biofilter tanah lembap. Tak tahu benda, tak apa. Jalanlah. Ini pot barbecue. Tapi tak ada orang nak buat barbecue kot. Ini pot barbecue. Ini pot barbecue. Kita buat barbecue kat sini. Tapi jadi tempat berehat. Ini apa benda ni? Ini pun sama, pot barbecue. Boleh buat bakar-bakar kat atas tu. Tapi macam tak pernah buat je. Tak apalah, jalan. Jalan lagi. Ni buluh. Buluh kecil pula ni, buluh apa? Tak tahulah. Ni bangunan baru. MPS dalam pembinaan. Kalau nampak lah. Yang tunjuk. Ni 20 tingkat rasa ni. Tak tahu berapa tingkat. 14. Bangunan baru. SQ MPS Majlis Pembenaran Sepang. Sebelah sana tu memang pejabat dia, ibu pejabat Majlis Pembenaran Sepang. Dia letak di Cyberjaya. Dia punya ibu pejabat MPS di Cyberjaya. Oh, ni lagi banyak pokok teratai. Pokok teratai. Bunganya indah. Pokok apa ni? Cantik pokok ni. Jarang jumpa pokok ni. Ada kat sini. Tak tahu nama apa. Tak ada info. Tapi pokok ni cantik. Mungkin dalam hutan boleh jumpa ni. Hutan paya bakar kot. Pokok-pokok macam ni. Ni banyak pokok teratai. Pokok teratai. Tu bunga dia. Banyak bunga teratai. Kita tengok pokok teratai. Tu bunga cantik. Ada apa tu? Ikan besar. Ada ikan kan nampak ni. Tapi mungkin dalam kamera ni tak nampak kot. Tapi saya boleh nampak ikannya. Bunga teratai. Jom pusing lagi. Pusing lagi. Tak nak habis dah satu pusingan. Cukup lah. Bakar lemak. Bakar roti canai. Makan tadi 2 biji. Sarapan pagi. Satu pusingan cukup lah. Jom jalan. Ni pokok. Sini banyak pokok-pokok besar. Memang redup lah kawasan ni. Tengah hari pun tak panas ni. So ada banyak pokok. Pokok besar. Dia redup.
Jom. Tadi ramai orang dah kurang. Mungkin dah pergi kerja kot. Kita lepak kejap di sini. Suasana pokok. Lepak sekejap sambil-sambil ambil gambar. View Taman Tasik Cyberjaya daripada jauh. Tempat ni cantik ni, terjaga. Sampah pun kurang agak. Walaupun ada sampah kurang banyak. Kurang. Kira terjaga tempat ni. Best ni. Petang-petang lepak kat sini best. Ada makanan pula ke. Ada TOIC kat tepi pula ke. Ui, sedap. Sambil lepak, sambil minum air. Ada kuah pisang. Petang-petang ni lepak sini memang best. Suasana dia ni mahal ni. Cantik. Sedup. Redup ni tak tahu sebab apa. Atas ni tak adalah berawan sangat pokok ni. Bawah pokok. Cuaca pun tak panas. Cuaca biasa-biasa je. Let's go. Jalan lagi. Ada apa tu? Ada tupai. Di sini macam-macam haiwan ada. Tupai ada. Ini apa ni? Ini taman permainan kanak-kanak juga tapi tutup untuk renovation. Tutup juga renovation. Yang tadi pun baru buat, ini tutup. Tutup untuk renovation. Ini tapak perkelahan. Oh, ni piknik area. Ini best ni. Boleh piknik kat sini. Boleh buka tikar. Kemah boleh ni. Ini area. Ini semua ni kawasan dia. Wah, pokok yang redup. Ini memang tak panas. Pokok. Cara ambil tikar atau kemah ni memang best. Ini taman kanak-kanak. Taman mainan kanak-kanak tapi under renovation juga. Tak siap lagi. Cantik ni tempat ni. Bila dah siap. Ni tempat apa ni? Jom jalan lagi. Apa yang ada kat sini? Oh, ni kafe ni. Tapi mungkin sebab hari ni hari Selasa tak ada orang niaga kot. Ni kafe. Tak ada orang berniaga pun. Tak ada yang berniaga pun. Nama dia Lakes Box 4. Nama dia Lakes Box 4. Tapi tak ada orang berniaga. Mungkin sebab ini Selasa. Ada banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kawasan kafe. Tapi tak ada siapa berniaga. Tu Zaz Coffee pun ada. Zaz Coffee buka. Dan ni je buka. Cafe by the Lake. Cafe by the Lake ni tempatnya. Di mana nak order? Mari kita tengok apa dia ada menu dia.
Oh, ada kopi. Kopi matcha. Tak ada orang. Mungkin satu hari dia buka ni. Tapi disebabkan ini hari Selasa, orang tak buka. Wah, jalan lagi. Tapi suasana dia memang best lah sini. Pokok banyak geduk. Sas Coffee, kedai kopi Mesing. Okey, selesai satu pusingan. Jalan-jalan keliling Tasik Cyberjaya. Okeylah. Cukup sampai sinilah video hari ni. Video keliling Tasik Cyberjaya pada hari kerja, hari Selasa pukul 9 pagi. Ini dah hampir pukul 10 kot. Ini tengah repair. Okeylah, bye bye. Assalamualaikum.